Seorang lelaki warga Thailand mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Melaka hari ini atas pertuduhan melakukan persetubuhan luar tabi'i terhadap remaja lelaki yang juga anak muridnya pada Februari lalu. Tertuduh Malkan Maha, 28 tahun membuat pengakuan itu sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Haderiah Siri. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i tanpa kerelaan mangsa berusia 13 tahun. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara minimum 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebat mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ehsan Nasaruddin memohon tarikh sebutan baru dan syarat tambahan dikenakan iaitu tertuduh dilarang mengganggu saksi pendakwaan, pasport diserahkan kepada mahkamah dan melapor diri 2 kali sebulan di Balai Polis Berhampiran. Peguam L. Sharvin merayu jaminan rendah dengan alasan tertuduh bekerja sebagai imam dan juga guru tahfiz dengan pendapatan RM1,500 sebulan selain menanggung ibu bapa dan 7 adik-beradiknya yang lain. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM15,000 dengan 2 orang penjamin warga negara dan syarat tambahan di pohon pendakwaan. Tertuduh juga diarah melapor diri sebulan sekali di Balai Polis Berhampiran dan ditetapkan 10 Jun ini untuk sebutan semula kes.